Pada masa sekarang, di sebuah kedai berhampiran awak, ada sales yang sedang berlangsung. Tapi kalau awak peka, awak akan nampak sales yang sama bulan depan dan suku depan. Yang bezanya cuma nama sales tersebut. Dahulunya panggil clearance sale. Lepas ni panggil members special. Lepas tu panggil mid-year sale. Tapi pernahkah awak tertanya, kalau sesuatu barang itu selalu dijual pada harga diskaun, adakah barangan ini sebenarnya diberi diskaun? Ataupun adakah diskaun ini direka untuk menipu minda kita untuk berfikir bahawa barangan ini murah? Dan benda yang paling pelik, kita tak terkejut pun. Kita tahu sales akan datang balik dan kita tahu last chance bukan betul-betul last chance. Dan bila kita nampak harga RM300 dipotong menjadi RM190, ia masih rasa macam tawaran yang hebat. Kenapakah nombor-nombor yang kita sendiri tak percaya masih boleh mempengaruhi keputusan kita? Untuk memahami fenomena ini, kita mula dengan satu benda pelik tentang otak manusia. Pada tahun 1970-an, dua ahli psikologi Daniel Kahneman dan Amos Tversky telah buat satu eksperimen yang agak pelik. Dalam eksperimen tersebut, Kahneman dan Tversky telah meminta peserta eksperimen untuk tengok satu roda bernombor, macam roda Wheel of Fortune yang kita semua kenal, yang telah diprogram untuk selalu jatuh pada nombor 10 dan 65. Lepas itu, setiap peserta akan ditanya satu soalan yang langsung tak kena-mengena dengan roda tadi. Contohnya, apakah anggaran peratus negara Afrika dalam United Nations? Secara logik, nombor awak pada roda itu tak patut mempengaruhi jawapan awak. Tapi yang peliknya, peserta yang nampak nombor rendah lebih cenderung memberi anggaran yang lebih rendah. Peserta yang nampak nombor tinggi lebih cenderung bagi anggaran yang lebih tinggi. Dan berdasarkan keputusan ini, Kahneman dan Tversky telah membuat kesimpulan bahawa nombor ini sungguh pun tak memberi maklumat, tetapi ia memberi anchor point. Apabila otak kita nampak sesuatu nombor, kita susah nak mengabaikan nombor itu sepenuhnya. Sebab otak manusia memerlukan titik rujukan. Dan dalam shopping, titik rujukan itu biasanya adalah harga asal. Kasut yang berharga RM190 mungkin rasa mahal. Tapi kasut yang dahulunya bernilai RM300 tapi diturunkan kepada RM190 rasa macam tawaran hebat. Secara emosi, kita terasa macam dah untung RM110. Tapi sebenarnya kita tak untung apa-apa pun. Ia cumalah beza antara dua nombor yang penjual pilih untuk tunjuk kepada kita. Tapi anchoring cumalah lapisan pertama. Sebab kalau anchoring begitu berkuasa, kedai-kedai boleh buat diskaun sepanjang tahun. Tapi mereka tak buat begitu. Malah mereka menghabiskan banyak tenaga untuk menjadikan sales ini sebuah acara yang special. Mereka mencetak voucher, sales campaign datang mengikut tarikh. Mereka buat promotion dekat radio dan TV. Dan soalannya, kenapa nak susah sangat? Jawapannya kerana semua kedai berdepan dengan satu masalah besar. Pelanggan yang tak sama. Dalam dunia ini, ada pelanggan yang membeli sesuatu sebab dia perlukan barang itu sekarang. Ada yang sanggup tunggu seminggu. Ada yang hanya akan membeli selepas membandingkan harga di 5 tempat berbeza. Dalam bidang ekonomi, ini dipanggil willingness to pay. Bayangkan awak ada sebuah kedai beg. Katakan untuk menjual satu beg, kos kepada kedai awak adalah RM50. Bergantung kepada situasi setiap individu, sesetengah pelanggan mungkin sanggup bayar RM120. Sesetengah pelanggan mungkin sanggup bayar RM90. Dan mungkin sesetengah lagi hanya sanggup bayar RM70. Kalau kedai awak ada satu harga sahaja, katakan RM90, maka hanya pelanggan A dan B akan beli. Tapi pelanggan A sebenarnya sanggup bayar RM120. Jadi bila awak hanya menetapkan satu harga, awak telah membazirkan peluang untuk mendapat ekstra RM30 daripada pelanggan A. Dalam dunia sempurna, sebuah kedai mahukan beg yang sama dijual pada 3 harga berbeza kepada 3 orang yang berbeza. Dan itulah secara prinsip idea di sebalik acara sales yang lebih halus. Harga biasa akan menangkap pelanggan yang tak mahu tunggu. Acara sales akan menangkap pelanggan yang lebih sensitif harga.
Dan clearance sale menangkap pelanggan yang nak beli pada harga paling murah. Voucher akan menangkap pelanggan yang ingin perasaan menang sebelum check out. Jadi setakat ini kita sudah jawab kenapa kedai buat sale. Sebab sale boleh buat harga nampak lebih murah dan pada masa yang sama membantu kedai jual barang yang sama kepada pelanggan berbeza pada harga berbeza. Tapi ini telah mencipta satu masalah baru. Kalau semua pelanggan tahu sales adalah acara yang berulang, kenapa mereka masih nak beli sekarang? Secara logik, semua orang patut tunggu. Dan kalau pembelian hanya berlaku pada masa sales, susahlah hidup usahawan. Tapi yang peliknya itu bukanlah apa yang berlaku. Sebab acara sales bukan hanya tentang harga. Sales juga tentang masa, usaha dan tabiat. Penjual tak perlu beri harga murah kepada semua orang sepanjang masa. Mereka cuma perlu buat harga murah itu muncul pada masa tertentu dengan syarat tertentu untuk pelanggan tertentu. Contoh yang paling jelas muncul dalam e-commerce macam Lazada dan Shopee. Untuk syarikat-syarikat e-commerce macam Lazada dan Shopee, mereka mahu awak beli banyak barang setiap hari. Tapi lebih penting dari itu, mereka mahu awak buka apps, scroll, claim voucher, masukkan barang dalam kad dan tunggu masa yang sesuai untuk check out. Kerana semakin kerap awak mengulangi perbuatan ini, semakin mudah untuk membentuk tabiat membeli. Sale menjadi alasan untuk membina tabiat ini. Mula-mula kita tunggu sale sebab ada barang yang mahu dibeli. Lama-lama kita cari barang sebab ada sale. Itulah perubahan yang besar. Selepas pendedahan ini, awak mungkin berasa macam sales ni taktik penipu scammer. Tapi kita kena adil. Bukan semua sale ialah permainan psikologi. Ada sesetengahnya yang memang benar. Sebagai contoh, sebuah kedai baju tak mahu simpan koleksi rayanya sampai tahun depan. Dan supermarket tak mahu simpan barangan yang mendekati tarikh luput. Dalam kes ini, sale memang berfungsi untuk clear stok kerana barangan yang tak bergerak memakan ruang, mengikut modal dan menambah risiko. Jadi, kedai akan potong harga untuk tukar stok lama menjadi cash. Masalahnya, sebagai pembeli, kita jarang tahu sale mana yang benar-benar murah dan sale mana yang hanya direka untuk nampak murah. Tapi selepas melihat video ini, awak pun boleh mula melawan taktik-taktik halus ini. Yang pertamanya, lawanlah anchor. Bila kita nampak harga asal RM300 dipotong menjadi RM190, jangan terus banding 190 dengan 300. Bandingkan RM190 dengan harga pasaran. Cari barang yang sama di tempat lain. Tengok sejarah harga kalau boleh dan tanya diri sendiri. Kalau harga asal RM300 itu tak dipaparkan, adakah RM190 masih nampak murah? Kedua, lawan urgency. Kalau sale itu memberi perasaan tak beli sekarang, maka rugi. Berhenti sekejap. Tanya satu soalan mudah. Urgency ini datang daripada keperluan saya ataupun daripada keperluan seller? Kalau kasut kerja awak rosak dan awak memang perlukan minggu ini, urgency itu real. Tapi kalau urgency itu cuma datang disebabkan oleh timer, voucher atau perkataan last chance, mungkin itu bukan keperluan. Ketiga, lawan perasaan jimat. Ini yang paling penting. Kalau sesuatu barang yang berharga RM200 turun kepada RM120, kita mungkin rasa kita dah jimat RM80. Tapi kalau awak tak pernah merancang nak beli barang itu, awak bukan jimat RM80, awak telah belanja RM120. Jadi sebelum check out, tanya diri sendiri, adakah saya masih akan beli barang ini walaupun tiada diskaun? Kalau jawapannya tidak, mungkin sale itu bukan sedang membantu awak berjimat. Ia sedang mencipta keinginan baru. Mungkin bukan awak yang jumpa peluang, tapi peluang itu yang jumpa awak.